Banyak cantik Ketua Polis Johor ni. Spontan, tindakan spontan kepala otak korang. Dah anggota engkau dah buat salah. Cakap dia cuti, lepas tu datang untuk membantah Semada Rempit. Engkau buatlah engkau punya kerja. Depan kedai minyak engkau pergi hantam anak orang, kepala anak orang. Contohlah Ketua Polis Johor. Tepuk dada tanya selera lah. Kalau anak you atau adik you atau ayah you diperlakukan sebegini, takkan kau dah duduk diam? Satu Malaysia kau dah hewok. Oh, anak saya, adik saya, bapak saya dah kena macam ni. Cukup lah, tak payah double standard lah. Kalau dah betul-betul dia dah salah, kau tak payah backup. Apa punya ketua polis? Kau nak melindungi dia buat apa? Ambil lah tindakan macam orang biasa. Kalau kami buat jenayah kekerasan, kalau dia buat apa? Tek kucing. Harap-harap, Jeeps, unit integrity, ambil tindakan terhadap ketua polis Johor ni, termasuk anggota tu. Acap kali kalau penguat kuasa buat kerja, kalau salah buat taik. Backup. Memang patutlah. Every time korang backup. Dia orang memang teruskan dengan benda-benda taik. Takkan dia tak buat salah. Ini dah kesalahan besar. Ketua Polis jawab, Johor, tolong jawablah. Tak kisahlah engkau ni ketua polis ke, ketua polis apa, aku tak kisah. Engkau melindungi pesalah for what? Ambil tindakan terhadap dua orang ni. Berani ke PDRM ambil tindakan?